Dengar sini semua. Kamu akan ikut cara hidup bukan Islam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tengok yang ketiga Nabi sebut apa? Sehingga kalau orang bukan Islam masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, adakah nanti umat Islam akan ikut cara hidup, cara berfikir, cara makan, cara minum, cara berhibur, cara berpakaian, cara duduk, cara berjalan, cara hidup bukan Islam? Itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka berpakaian, orang Islam nanti akan berpakaian, tetapi pakaian mereka pakaian Yahudi dan Nasrani. Mereka akan makan, tetapi mereka tidak akan lagi tanya bahan yang digunakan untuk masakan itu, apakah ia halal ataupun ia haram. Mereka akan hidup, tetapi mereka tak tanya kehidupan mereka adakah mengikut sunnah Rasulullah ataupun mengikut cara hidup barat. Kenapa Nabi sebut jengkal? Kenapa Nabi sebut hasta? Kata para ulama, Nabi nak beritahu kepada saya dan kita semua, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, daripada cara bercakap, daripada cara menyuapkan makanan, daripada cara tidur, sampailah kepada cara mentadbir negara. Mereka akan meniru cara Yahudi dan Nasrani, kecil sampai besar. Daripada cara untuk berpakaian, memakai pakaian, Nabi ajak macam mana? Pakaian sekian-sekian Nabi ajak. Masuk ke dalam tandas, Nabi ajak masuk dengan kaki kiri, kemudian kencing dalam keadaan duduk, bukan berdiri, kemudian basuh kesan daripada najis tersebut. Sebelum masuk, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian duduk dalam bilik air, tidak bercakap dengan orang lain, tidak memandang ke arah kemaluan, tidak memandang ke arah langit. Bila keluar daripada tandas, alhamdulillah allazi azhaba anni al-adha wa afani. 10, 15 ciri yang Nabi ajar, satu pun dia tak ikut. Dia masuk kaki kanan, kaki kiri, dia tak peduli. Dia nak berdiri, dia nak duduk, dia tak peduli. Kadang dia basuh, kadang dia tak basuh. Kadang dia bersembang dengan telefon, dia tak bersembang dengan telefon. Dia keluar, dia tak peduli kaki kanan ataupun kaki kiri, dan dia tak pernah peduli untuk dia ucap alhamdulillah ataupun tidak, selesai daripada dia membuang air besar ataupun air kecil.